Assalamualaikum dan salam kasih sayang. Saya Ali Izzuddin bin Aminullah, wartawan cilik TVP SS Lubuk Arang. Hari ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Batu Arang sempena program Kem Kepimpinan Kolon Leader. Program ini telah diadakan selama 2 hari iaitu 11 dan 12 Februari 2026. Program ini melibatkan murid-murid terpilih dan bertujuan untuk melahirkan pemimpin muda yang berdisiplin, berkeyakinan dan berakhlak mulia. Mari kita ikuti laporan seterusnya. Jom! Sepanjang program ini berlangsung, para peserta telah mengikuti pelbagai aktiviti menarik seperti tiga-tiga pimpinan, asas dan adab komunikasi, Great Explorer, serta aktiviti pembinaan tasiah diri. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya tahu apakah objektif utama program Kem Kepimpinan Kolon Leader ini? Okey, baik. Objektif program kita untuk Kem Kepimpinan kali ini sebenarnya kita fokus kepada 4 perkara. Yang pertama, asas kepimpinan. Kedua, asas dan juga seni komunikasi pemimpin. Yang ketiga, pemimpin dan persekitaran. Dan akhir sekali, pemimpin yang diteladani serta diikuti. Apakah harapan cikgu selepas melaksanakan program ini? Okey. Harapan cikgu selepas melaksanakan program ini adalah pemimpin-pemimpin murid ini dapat mempraktikkan apa yang telah dikongsikan sepanjang 2 hari. Dan cikgu juga berharap agar apa yang dikongsikan itu dapat dimanfaatkan kepada semua. Maksud semua ni adalah kepada guru, kawan-kawan dan juga masyarakat. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum Akak Afia. Apakah perasaan akak menyertai program Kem Kepimpinan ini? Waalaikumsalam dan terima kasih Ali. Perasaan saya menyertai program Kem Kepimpinan ini adalah saya rasa sangat gembira dan teruja untuk melakukan aktiviti yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Apakah perkara yang paling menarik yang akak pelajari? Saya dapat belajar tentang disiplin. Contohnya kita perlu sentiasa menepati masa. Yang kedua, saya belajar tentang asas kepimpinan. Asas kepimpinan ada 3. Pertama, pemimpin. Kedua, pengikut. Dan ketiga, gerak kerja. Tanpa pemimpin, pengikut dan gerak kerja tak akan terjadi. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Ali. Sebagai kesimpulan, program Kem Kepimpinan Kolon Leader ini telah memberikan banyak manfaat kepada para peserta dalam membentuk sasiah dan kepimpinan diri. Diharap program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang demi melahirkan pemimpin muda yang cemerlang. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah dapat meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan peserta. Saya Ali Izzuddin bin Aminullah, wartawan cilik TVP SS Lubuk Arang melaporkan untuk anda. Sekian, terima kasih. Bye.